Ramai kata nak simpan emas, tapi setiap bulan hilang macam magic. Kenapa? Jangan risau, hari ni Nurin bongkar semua perangai yang buat orang gagal untuk simpan emas. Hai semua, welcome back to Level 16. Hari ni kita cerita benda yang pedas sikit. Kenapa ramai sebenarnya yang tak mampu untuk simpan emas? Jangan terasa, maybe sebab terkena dekat diri sendiri. Sebab pertama, gaji belum masuk tapi duit dah ada tuan. Korang bayangkan, gaji baru je masuk tapi terus ada plan. Okey, ni untuk makan ni. Okey, ni untuk bayar Shopee. Ni untuk kopi setiap hari. Ni untuk healing. Last, belum sempat fikir pasal emas, duit dah bagi dekat komitmen 17 benda yang lain. So, tips simple, buat sistem emas dulu, baru belanja. Beli 0.5 gram pun tak apa. Ramai tunggu harga emas turun, paling rendah dalam sejarah manusia. Like B, kalau kau tunggu harga emas RM100 per gram, memang takkan jumpa. Real talk, orang kaya simpan emas secara konsisten, bukan tunggu harga paling perfect. Sebab ketiga, terlalu ikut nafsu membeli benda yang tidak perlu. Cuba jujur sikit, kadang-kadang bukan tak mampu untuk simpan emas kan? Tapi tiba-tiba mampu beli kasut 700, mampu beli iPhone baru, padahal iPhone lama elok je lagi. Senang cerita, tak mampu tu kadang-kadang pilihan, bukan keadaan. Try mindset, kalau boleh beli benda yang tak perlu. Confirm boleh beli 1 gram emas. Yang keempat, tidak start daripada kecil. Ramai fikir simpan emas kena start yang besar, 10 gram, 50 gram, bracelet yang tebal. Padahal ramai orang kaya start dengan 0.25 gram je. Tapi konsisten. Kecil tak bermakna tak cukup. Yang penting kena start. Yang kelima, tiada sistem. Kalau tak buat jadual, memang akan ke laut. Orang yang berjaya simpan emas ni, dia treat emas macam bil. Macam bil internet. Confirm bayar. Jadinya kenapa emas tak boleh? Set auto plan. Setiap bulan beli 1 gram emas. Full stop. Nombor 6. Ikut kawan. Ini yang paling ramai orang ikut. Tak boleh tinggal. Kawan ajak makan luar, ikut. Kawan beli makeup baru, ikut. Kawan beli perfume 500, ikut. Tapi, bila kawan ajak simpan emas, terus hilang. Senang cerita, korang sebenarnya dah ikut vibes yang salah. So, sebenarnya bukan tak mampu untuk simpan emas. Kita cuma ubah habit sikit. Kalau nak mula dari kecil. 1 gram pun okey. Yang penting, kena konsisten. Saya Nurin, host daripada Level 16. Nurin lah dekat akaun sini. Jangan lupa follow Nurin dekat sini tau. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, share dekat kawan-kawan dan jangan lupa tau subscribe kita punya channel ni. Kalau korang nak Nurin lagi, korang komen kat bawah. Nak Nurin. Bye-bye.